melaksanakan sholat jenazah almarhum. Mungkin Walid Nanding ya. Kepada Ban Bandung, Urung Syekh kamu yang telah berhadir, Allah yang maha di atas segala-galanya, Allah subhanahu punya hablum minan nas, nyongan saboh boh kuyun je masalah. Dengan sikrek bak he je masalah. Idunya hanya tak kelih kena yang Allah, sibrak bak le ke bak he. Ngan saboh om sikrek berkena om perut. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi persoalan dengan almarhum. Bandung-bandung tak pulang kepada keluarga yang mewakili kepada anak beliau, yaitu nyawa yang dari umum saja. Nyawa beliau alumni Samalaka. Dan juga menyumbangkan hartanya kepada daerah kamu yang ada di Landing. Dan beliau merupakan orang yang sangat ikhlas. Beliau merupakan sahabat kami dalam bekerja, Urung Syekh Lun Tuan dalam memberikan motivasi kepada Lun Tuan. Maka oleh karena demikian, keluarga yang sangat kami harapkan jangan larut dalam kesedihan. Ini merupakan rahasia Allah. Gucok pulang dalam syurga, urut la Ramadan, ya Allah Ta'ala. Urut Jumaat lah, beliau sudah pasti. Karena janji Allah, haba Rasulullah hana dusta. Barang siapa meninggal hari Jumaat, maka pray azab kubur kepada Rasulullah. Barang siapa meninggal dalam Ramadan, dah halal jannah asal syurga. Amin. Maka kepada keluarga, semoga tidak larut dalam kesedihan. So yang hana sedih meninggal Urung Syekh itu. Tapi jangan larut. Anda beliau lah menjadi imam di hadapan jenazah beliau. Mungkin hanya sekian dan demikian dapat Tuan sampaikan. Nah, urut apa yang dong? Mana? Bat.